Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid Ustaz yang berada di rumah? Ustaz doakan agar semua murid-murid berada dalam keadaan sihat walafiat. Jadi petang ini, seperti kebiasaannya, kita akan meneruskan sesi pembelajaran dalam talian kita. Tapi apa-apa pun sebelum kita mulakan, mari sama-sama kita menadah tangan, kita berdoa seperti kebiasaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanah rahmatmu. Ya Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku, mudahkanlah bagiku tugasku, lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baiklah, semua sudah bersedia? Jom ikut Ustaz. Kita masuk ke dalam subjek ibadah tahun 3. Pada pembelajaran kita yang kedua pada kali ini adalah mengenai hadas kecil dan hadas besar. Okey, apa yang murid-murid faham mengenai perkataan hadas? Maksud hadas ialah suatu keadaan yang tidak suci ataupun kotor. Ustaz pasti semua manusia, khususnya orang Islam, sentiasa menghadapi keadaan berhadas pada bila-bila masa dan di mana sahaja ia akan berlaku. Kita berhadas ketika waktu pagi, kita berhadas ketika waktu tengah hari, kita berhadas ketika waktu petang, dan kita juga akan berhadas ketika waktu malam. Selain daripada itu, kita juga kadang-kadang akan berhadas ketika di dalam rumah, kita berhadas ketika di luar rumah dan di mana-mana sahaja tempat yang kita lawati. Semua daripada murid-murid, termasuklah Ustaz, akan berhadas kecil ataupun berhadas besar apabila tiba masanya mengikut gitaran kehidupan masing-masing. Baiklah murid-murid, pada minggu lepas kita telah pun mempelajari tentang hadas kecil. Pada minggu ini kita akan memfokuskan tentang hadas besar. Okey, sekarang kita pergi kepada pengenalan tajuk. Yang pertama adalah tentang pengertian hadas besar. Yang kedua adalah sebab berlaku hadas besar. Yang ketiga, perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Dan yang keempat adalah cara bersuci daripada hadas besar. Pengertian hadas besar. Hadas besar ialah keadaan yang mewajibkan mandi wajib bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah. Dalil Al-Quran bagi hadas besar adalah wa in kuntum junuban fattahharu. Maksudnya, dan jika kamu junub berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Dipetik daripada surah Al-Ma'idah ayat ke-6. Sebab berlaku hadas besar. Yang pertama, sebab bagi lelaki dan perempuan adalah keluar mani sama ada di dalam mimpi atau jaga. Seterusnya, bersentuh iaitu melakukan perhubungan jenis. Seterusnya, mati selain daripada mati syahid. Yang kedua, terdapat dua sebab hadas besar bagi perempuan sahaja, iaitu yang pertama keluar darah haid dan yang kedua adalah keluar darah nifas. Baiklah murid-murid, topik seterusnya adalah perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Antara perkara-perkara yang dinyatakan adalah solat sama ada wajib ataupun sunat, membaca Al-Quran, menyentuh atau membawa Al-Quran, berhenti atau duduk di dalam masjid, mengerjakan tawaf sama ada fardu atau sunat, berpuasa sama ada fardu ataupun sunat, sujud syukur atau sujud tilawah, dan yang terakhir, bersetubuh bagi perempuan haid dan nifas. Cara bersuci daripada hadas besar. Terdapat dua cara untuk bersuci daripada hadas besar sebelum seseorang itu boleh melaksanakan ibadah. Cara bersuci daripada hadas besar yang pertama adalah mandi wajib, ataupun cara yang kedua adalah bertayamum.
Kedua-dua cara mandi wajib tersebut adalah syarat untuk membolehkan kita melaksanakan ibadah wajib ataupun sunnah seperti membaca Al-Quran, menunaikan solat jenazah dan menunaikan umrah ataupun haji. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, la tuqbalu solatun bighairi tuhurin. Rawahul Muslim. Artinya ialah solat tidak diterima tanpa bersuci. Baiklah murid-murid, apakah pengajaran dan penghayatan daripada pelajaran hadas kecil dan hadas besar yang kita boleh pelajari pada minggu ini? Kesimpulan yang kita dapat pada hari ini iaitu kita digalakkan supaya sentiasa bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. InsyaAllah, sekian sahaja pertemuan kita pada video kali ini. Ustaz harapkan agar murid-murid dapat memberi perhatian dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini dalam kehidupan seharian kita. Semoga hasil pembelajaran kita dapat memberi semangat dan dikurniakan kefahaman tentang agama Islam dengan lebih mendalam. Akhir kata, sekian, terima kasih. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslim, the things I say, in everything I do every day. We are Muslims, the things we say, in everything we do every day. Ooh, Bismillah, ooh, Alhamdulillah, ooh, Bismillah, ooh, Alhamdulillah, Alhamdulillah. I am a Muslim and thus I know I need to eat so that I will grow. We are Muslims and thus we know we need to eat so that we will grow. When we eat we say Bismillah, when we fool we say Alhamdulillah.